ni macam saya cakap, dia satu tool yang very powerful. Dia boleh pisau pun ada dua kegunaan, kebaikan dan juga keburukan. AI ni lagi lah, dia ada kebaikan ni boleh jadi besar, tapi keburukan ni pun boleh jadi besar juga. Cuma dengan adanya AI ni, minta AI tolong buat kan. So sekarang dia ada perbincangan ikut academic dishonesty, ketidakjujuran akademik melalui penggunaan AI. Memang ada. Itu yang saya cakap tadi, pandangan ahli akademik bercampur bau. Ada yang tidak setuju. Ada pensyarah memang tak bagi langsung. Ada pensyarah macam, kalau macam saya suggest guna. Sebab semua benda yang ada adalah baik kita gunakan, tapi kalau berlebihan tu jadi masalah lah kan. Jadinya memang adalah academic integrity tu. AI hadir dengan kemudahan yang mengubah cara anak-anak kita belajar. Tetapi di sebalik semua itu, penyalahgunaannya semakin ketara. Ia bukan lagi sekadar alat bantu. AI kini mula menggugat adab dalam proses menuntut ilmu, memudar nilai kejujuran dan mencabar etika pembelajaran, sama ada bilik darjah hatta di ruang kuliah. Teknologi ini semakin menghakis ketulusan yang seharusnya menjadi tunjang kepada pemerkasaan ilmu. Perkara yang biasa yang saya nampak adalah dari segi penulisan karangan lah. Bila kita bagi kerja sebagai homework, bila dia orang hantar, siap, okey, homework siap, okey, bagus. Tapi tengok bila kita baca tu, betul ke ni sebab ayat semua tu level tinggi-tinggi. Sebab macam saya cakap tadi, kita kena belajar kita. Okay. So daripada situ kita tahu dia orang ambil somewhere daripada internet. Kalau dulu mesti Google, sekarang dah AI, ChatGPT. Kadang-kadang tu bila kita dapat tengok contoh macam karangan yang rasa macam ini bukan dia yang tulis, so kita tahu. Jadi bagi saya, saya akan fokuskan pelajar dan menyuruh mereka menggunakan AI sebagai bantuan untuk belajar saja. Bagaimana untuk kita tentukan garis sempadan antara bantuan dan ketidakjujuran? Etika semesta ilmu kini berada di persimpangan. Seperti mana kita berasa bertanggungjawab untuk menghasilkan teknologi ini, begitu juga kita harus memikul tanggungjawab untuk memastikan ia tidak menjadi asbab kebobrokan generasi masa hadapan. Dunia penyelidikan juga turut terkena tempias teknologi AI. Tatkala teknologi ini membantu dalam pengumpulan dan analisis data, persoalan besar muncul. Bagaimana privasi dan kerahsiaan data dikekalkan di tahap tertinggi? Adakah data ini benar-benar selamat? Semua data penyelidikan ni adalah confidential dan kegunaannya adalah untuk akademik. Tak boleh digunakan untuk komersial sebenarnya. Pelajar bila buat pengumpulan data kan, orang tak nak disclose nama, nombor telefon, email. So apa yang kita buat dari peringkat universiti, kita ada Research Ethics Committee yang belajar kena mohon dan dapat approval sebelum dia buat penyelidikan. Ini lebih kepada manual lah. Kalau ikutkan AI, dari segi ni dia tak ada. Dia tak ada untuk AI. Cuma dari segi manual. Okay, saya rasa at the moment tidak ada keperluan lagi untuk kita nak buat satu undang-undang. Mungkin bukan undang-undang yang kita perlukan, tetapi agenda pemerkasaan kesedaran yang perlu diterapkan untuk melahirkan generasi celik AI. Bila ada AI ni, saya harapkan juga kita ada implementkan ataupun kita kuasa-kuasakan, kita cuba nak terapkan dalam diri pelajar kita AI literacy, how to use AI. Lepas tu baru kita akan hopefully dapat buatkan guideline tentang ethical use of AI. Suka atau tidak, kita kena terima. Kita larang pun pelajar akan guna. Saya selalu ingatkan kepada pelajar-pelajar saya juga, AI ni adalah alat bantuan. Dia cuma pelengkap tapi bukan pengganti kepada human brain. Sebabnya peradaban manusia ni daripada dulu sampai sekarang semuanya bergantung kepada akal fikiran manusia sebelum ada AI. So akal manusia ni hebat. So kenapa kita nak jadikan AI ni pengganti? Sedangkan dia sebenarnya boleh mempercepatkan je pembangunan, tak perlu sampai mengganti. Akal pemikiran manusia masih lagi diperlukan. Dalam masa yang tidak lama dari sekarang, teknologi ini akan lebih bijak, lebih dominan dan akan mengawal hampir setiap aspek pembelajaran dan penyelidikan.
Namun, walau secanggih mana pun AI, satu hakikat akan terus kekal abadi. Seperti mana hebatnya akal manusia menciptakan teknologi ini, maka hanya akal manusia jugalah yang mampu memberi jiwa dan makna kepada hasil yang terbit darinya. Tanpa kita, ia kekal kosong, tiada jiwa dan tiada arah. Pada saya, sebenarnya AI ni dia boleh membantu cikgu sebab kita nak kena faham cikgu ni dia mengajar dan semua cikgu suka mengajar, tapi kadang-kadang mungkin bila dia masuk ke dalam kelas tu dalam keadaan yang agak low energy disebabkan ada kerja-kerja busy yang lain. Bayangkan kalau AI boleh digunakan sebagai personal assistant untuk setiap cikgu buatkan all this administrative work. Jadi cikgu fokus mengajar saja dalam kelas. Saya rasa sangat optimis dengan penggunaan AI sebab sekarang kita berada dalam dunia digital dan dasar pendidikan negara yang baru adalah pendidikan digital, di mana cikgu-cikgu dan pelajar sudah kita ada app Delima, Pelantar Delima, dan di situlah banyak app AI yang boleh digunakan oleh cikgu dan pelajar. So di sini nak menunjukkan kita ke depan. Kita ke depan dari segi pendidikan supaya kita berada di taraf dengan sama taraf dengan negara-negara lain yang cukup maju dalam bidang pendidikan dengan menggunakan teknologi tinggi termasuk AI. Perubahan besar sedang melanda dunia pendidikan dan penyelidikan. Penggunaan AI bukanlah ancaman yang membinasakan, tetapi ia membawa kita ke satu era baru, era yang memerlukan dasar dan garis panduan yang jelas. Semua ketidakpastian yang kita hadapi hari ini bukan petanda kemusnahan, tetapi satu proses semula jadi dalam usaha kita untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang sedang merevolusi cara kita belajar, mengajar dan memahami ilmu. Masa depan pendidikan yang berharmoni dengan teknologi tidak mungkin dapat dihalang, tetapi ia mesti diatur dengan bijaksana dan ia perlu bermula dari sekarang.